Walkway. Pedestrian walk. So what is she doing there? Dapat jawapan gara-gara artis kita. Kita beri rank sebagai classes now. Itu je the rank negara Malaysia. She know that. Well, walk. Video I sent you. No. Yang penting. Away. Cross the road. Cost nak tiga kali dah boleh. Lorong 8 depan simpan ke 10. Saya bawa. One more guy. Baby, takat sikit sementara jalan. Assalamualaikum. Maka di sini kami ahli Parlimen Pakatan Harapan bersama juga parti warisan daripada Sabah berjalan menuju ke bangunan Bank Negara Malaysia untuk bertemu dengan Governor kerana skandal MDB ini bukan sahaja telah menyebabkan kerugian kewangan yang amat besar buat Malaysia, tetapi Bank Negara Malaysia sendiri mengakui semasa zaman Tan Sri Zeti bahawa memang MDB telah melanggar undang-undang dan pengaliran wang haram itu berlaku. Makanya kalau di Dewan Rakyat kami tidak diberikan jawapan, kami tidak ada pilihan selain daripada berjalan berarak secara aman. Kilometer, baby? Saya tak pasti berapa kilometer. Tengoklah bila lelah dah sampai, kita tahu lebih daripada 5 kilometer. Ternyata semua ini penting. Kenapa? Kalau dana rakyat tidak dapat diselamatkan, kalau 1MDB ini tidak dapat dirongkai, kita berhadapan dengan masa depan di mana cukai GST tentu akan mencecah hampir 10% bawah barisan nasional. Jadi, I'm doing this not for me, I'm doing this because I stay here, my children stay here, and we all have to do our bit to save the future of Malaysia. Dan jangan lupa, 1MDB membayar sejumlah wang yang begitu besar dalam penyelesaian bersama IPIC. Kalau tak bersalah, kenapa? Kena bayar. Kenapa? Kena selesaikan di Mahkamah Arbitrari. Itu persoalannya. Maka pada saya, kita harus diberikan jawapan. Jangan mudah-mudah menyatakan semuanya dakwah pembangkang. Teman-teman, bukan pembangkang yang cakap. Bank Negara Malaysia yang cakap. Alright, Assalamualaikum. Interview. Berapa jauh kita berjalan ni? Saya rasa dekat 2 km kot nak sampai Bank Negara. Dan kalau orang yang menonton live ni, apa dia orang punya peranan? Kalau YB dah jalan sejauh ni, apa dia orang boleh buat? Mereka paling kurang lah, mereka harus ambil hak mereka, gunakan hak mereka dan kuasa mereka untuk berubah kerajaan dan pilihan raya akan datang. Kerana cukuplah rakyat terpaksa menanggung beban kesalahan, kesilapan pemimpin nombor 1 negara. Ya, jadi gunakan hak mereka. Okay, baby angkat sikit baby tu. Yes. Okay, thank you baby. Tukar kasut ni. Saya tak tukar kasut. Kereta saya kat mana lah? Baby kenal saya baby? Anak Cik Ibrahim. Oh ya. Untuk apa tu? Sekarang bekerja dengan Ida. Anak ayah. dia tak bagi. Oh ya Allah. Tadi pun macam tak nak bagi je. Kita lari je. Oh ya.
Oh, episod ni juga. Dia bagi kat dia. Okay, biar nak kejar orang. Okay, Syirak sebagai seorang rakyat biasa, kenapa kena jalan sekali Ni kita nampak wakil-wakil rakyat kita sedang berjuang sungguh-sungguh hingga sanggup jalan ke jalan raya ini sangat jauh mata-mata demi rakyat. Jadi kita tengok jauh lagi ke depan dulu. So boleh standby di hadapan. Kita tanya boleh tak? Kejar. Maybe can I ask some question? Yes. We are now live in Facebook from Izzah channel. Okay, so what is this for? This is a march where we are heading to the Bank Negara Malaysia by the MPs of Pakatan Harapan. Okay. We want to request that the governor of Bank Negara reopen investigations into 1MDB. In particular, investigate the fund transfers in and out of Datuk Sri Najib Razak's personal bank account, amounting to $732 million or about 3 billion ringgit. The amounts are suspicious because we now know, and it has been proven in the courts of Singapore, that the money was sourced from 1MDB. So this appears to be money laundering on the part of Datuk Sri Najib Razak, and such brazen breach of Malaysian anti-money laundering laws must be investigated in full. So we hope that the governor will act in the interest of Malaysians, protect the integrity of the Malaysian financial system, and ensure that those who breach Malaysian laws, regardless of whether they are a man on the street or the Prime Minister himself, must be duly punished by the full force of the law. Okay, YB, people say that this is all about pilihan raya. Is that true? Of course it is. We want to get rid of a Prime Minister who may be involved in money laundering, who has used money from the government. So we want to protect the integrity of the financial system. At the same time, we also want to let the public know that we must change this government and ensure that a clean, competent and transparent government is installed in the next general election. Okay, but then if we don't have elections in the near time, will you do this? We will still do this, and we have been campaigning on 1MDB for the God knows how long. And why is that? Because it's the single biggest heist of Malaysian people's money in the history of the country. Okay, thank you, YB. Thank you. Interview sikit untuk Izzah punya Facebook ni live. Okay, so YB, kenapa YB memilih untuk turut serta dalam march ni? Kita nak menyampaikan satu message yang mana we could have done it kalau kita mendapat jawapan soalan-soalan kita di Parlimen, khususnya mengenai MDB skandal fund. Tapi oleh kerana Parlimen tidak mengizinkan kita, bukan setakat jawapan saja, soalan pun tak boleh dikemukakan. Jadi pilihan-pilihan lain kena difikirkanlah. Jadi kita hantar direct kepada Bank Negara untuk meneliti beberapa perkara mengenai. Jadi apa kemungkinan benda yang berlaku lepas ni, selepas event ni berjalan? Ya, kalau institusi yang kita nak pergi tengok ni, Bank Negara ni institusi prihatin tentang masalah ini, tentulah dia akan mencari jawapan dan mengemukakan jawapan kepada kita, ya. Kalau macam itu, kalau ini berlaku dan kita boleh mengemukakan banyak pandangan daripada luar, saya rasa Parlimen sudah tak perlu. Okey, kalau sekiranya benda tak berlaku? Sekiranya benda itu tak berlaku? Kita ni sedang mencari jawapan.
rakyat nak tahu jawapan. Kalau jawapan tak dapat, maka tentulah rakyat tidak akan berpuas hati. Natijahnya ialah orang akan marah. Okey. Kita tak mahu itu berlaku. Kita nakkan biar jawapan itu tepat daripada sumber. Betul. Ya. Okey, terima kasih YB. YB, Yes. ada soalan tergembang Ya. daripada orang-orang yang melihat menonton di Facebook. Baik, ya. Diorang kata ada efek ke benda ni? Kita sentiasa harus bersikap optimis. Jangan lupa, ada efek kepada awalnya. Kita berjangka bahawa Governor Bank Negara Malaysia boleh mengakui, membuktikan bahawa 1MDB itu sebenarnya kesalahan. Pada saya hari ini, kita kena berubah program demokrasi Malaysia. What does Islam teach you? You have to do and strive your best. It is a process. You understand? Jadi insya-Allah kita berusaha, kita akan demokrat, kita akan melantik kesayangan ke negara Malaysia dan insya-Allah tak pernah putus asa. Janji Allah itu pasti. Okey. Satu lagi YB, satu lagi. Ya lagi ha. Ada orang kata alah ini semua propaganda nak dekat pilihan raya je. Propaganda untuk makluman, kita selalu berarak sebenarnya. Tak kiralah masa pilihan raya, tak kiralah bukan masa pilihan raya, isunya isu 1MDB pertama kali dibangkitkan oleh tak lain tak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun 2009. Semasa 1MDB itu dipanggil Terengganu Investment Authority. Makanya, kalaulah TV3 boleh beri liputan secara berterusan, percayalah setiap kali secara konsisten akan melihat tugasan dan langkah-langkah kami demi untuk menyelamatkan ekonomi. Kenapa? Kami ada rumah di Malaysia. Kami tak ada rumah London, di Paris, di Eropah, ya, di Amerika Syarikat. Seperti beberapa teman, ahli keluarga Datuk Seri Najib Razak. Makanya, we have a stake here. We want to change this country for the better because we are going to be here until the day we die, insyaAllah. Okay, thank you YB. Malu. Wah, dahsyat lah you punya tangan. Macam oh, jurnalis. Oh, okey. YB Mahfuz. YB? Yep.
nak interview sikit. Ini untuk live Izzah punya channel. So nak interview, nak tanya soalan sikit lah. Okay. Okay. YB ada soalan. Ada soalan daripada orang yang komen lah. YB datang atas kapasiti apa? Saya sebagai ahli parlimen pokok sedar. Sebagai ahli parlimen pokok sedar? Ya, ahli parlimen pokok sedar. Okay, jadi kenapa YB turut serta dalam perarakan ni? Ya, ini sesuatu yang harus diberikan sokongan untuk menuntut pihak Bank Negara mengambil beberapa langkah dan tindakan kepada kes-kes yang membabitkan penyalahgunaan wang dan sebagainya. Okay, kalau YB boleh cakap secara ringkas, sejauh mana dah teruk dah benda ni sampai YB sanggup berjalan kaki untuk menuju ke bank? Bagi saya keadaan cukup parah. Sekarang isu kegagalan 1MDB untuk membayar kepada IPIC. Okay. Ini sudah membawa kepada kesan yang menunjukkan bahawa 1MDB sudah tidak ada wang, sehingga terpaksa tunggu dana daripada rasionalisasi 1MDB baru mereka boleh bayar hutang. Jadi ini bukan soal teknikal seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri. Ini soal tak ada duit. Duit dah dikebas, duit dah dicuri, jadi nak bayar hutang kena curi lagi. Jadi sebab itu, apakah kemungkinan bond yang diterbitkan oleh Bank Negara ini juga merupakan sebahagian daripada menampung hutang yang masa dibayar. Okey, so YB rasa kalau benda ni tak settle juga, apa akan jadi pada negara kita? Ya, kalau benda ni tak settle, bagi saya kalau hutang, dalam isu hutang ni kan, financial rating kita akan jatuh. Bila financial rating kita akan jatuh, dia menyebabkan kesukaran kita untuk mendapatkan hutang-hutang yang lain. Dan kalau jatuh sampai pangkat negatif, bermakna bahawa dia akan beri kesan kepada segala hutang dan apa-apa agreement yang telah kita buat dengan pihak pemberi hutang sebelum ini dalam semua kes. Okay, jadi secara ringkasnya, mungkin YB boleh sebut satu atau dua, apa solusi akhirnya untuk benda ni? Bagi saya solusinya ialah pertamanya sekali kerajaan tukar kerajaan dan sudah tentu kerajaan baru harus bertindak untuk mengembalikan dan membawa mereka yang terlibat dalam kes ini untuk didakwa ke mahkamah, dan harta-harta mereka yang di Amerika itu seharusnya diambil tindakan oleh pihak Amerika dan dikembalikan kepada Malaysia. Okey, terima kasih YB. Okey. Okay, apa rahsia YB boleh bertenaga macam ni? Ya, semua kita marah dengan Barisan Nasional. Kita marah. Kita rompak. Serius. Okey. Dan bertemu dengan pegawai ataupun Deputy Governor yang telah bertugas. Senator Arif. Where's Arif? Yes, Arif. Mayan baru. Ya. Mayan baru. Where's the letter? Okay, so Ketua Bangka, DAP, Amanah, Warisan dan PAS. Sim dah buat. Akan mewakili kita dan kita warisan dia. Dan kita amat mengharapkan sementara kita beri surat, but at least minta komitmen daripada Bank Negara untuk to say something that they will investigate. Or at least they investigate. Okay? So, shall we move very slowly but confidently to the guy? Thank you very much. Group foto depan guard, please. Slowly but confidently. I don't know. Very reassuring. Nanti sana. Better than one.
Di sana. Tuh. Okey saya. Okey masuk. Okey saya. Itu. Yang minggu tu kalau boleh ada menempah tu tak ada. Imut. Ini ada hal lagi. Kita dengar. Boleh naik atas. Ya. Bantu jawab pihak. Enggak bagaimana. Mana boleh buat. Baru ini yang baru dia sampai jadi abu. Dia dendam sampai jadi habis. Hidup mana? Ini dapat ini. Okey. Belum. Mestilah kita kena jangan. Saiz ramai. Lawannya. Ji. Pegang nama ni. Salah. I prefer the owner of the diamond. The original owner. Saya pun habis. Berapa juta?
Dia punya lantai diamond Dulu boleh ada cincin. Representative from Bersatu, but there's a statement, memorandum submitted by all the parties in the Bersatu. And members, I didn't see most of the key leaders. Yes. Yes. Thank you. No. The central bank governor, former central bank governor, Betty already said that they have imposed the heaviest fine ever to the companies and individuals involved already. They have done everything within their power to do so. So why you still insist on handing over the memo? What is it? I think this came in light of the arrangement that they made with IPIC. So you're talking about a recent arrangement at the Court of Arbitration between Malaysian government, Central MDB and IPIC. And since we cannot get any answers from Parliament, the Right Avenue, Right Forum, who still defend Negara Malaysia, has confirmed during Tan Sri Zati's time there was wrongdoing. So what do you want Muhammad Ibrahim to do, the new governor? What do you want? Certainly, as what Tan Sri Zati did, to maintain the credibility of the financial system, to maintain the credibility of financial institutions, would have to address some of the questions made by members of Parliament. I think it's simple. We certainly feel that in instances like these, whether it's in America, UK, the central bank governor will certainly have assuaged the concerns of the public from time to time on issues. So it could be a repetition of his former predecessor, but the fact remains this whole settlement with IPIC has to be explained. That's why basically in IPIC ni patutnya kita fight. Yes. Yes. They challenge them. Yes. I mean, I guess that's a logic part. You stand over here. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita di Bank Negara Malaysia. Ramai yang keletihan sebab mungkin sebagai orang yang bekerja dekat Parlimen mungkin kita kurang berjalan dalam ruang rapat, tapi I think it's very good dan kita ada satu delegasi yang bertemu dengan Governor Bank Negara Malaysia untuk menyerahkan memorandum berse pihak Bank Negara Malaysia membuat satu siasatan sebab kita saksikan bagaimana di negara-negara lain itu banyak siasatan, banyak dakwaan, malah ada yang dihukum, ya, hukumannya
pegawai bank yang tak boleh lagi seumur hidup dia bekerja sebagai banker dekat Singapura. Tapi kat Malaysia tak ada apa-apa. Macam mana benda ni boleh berlaku? Dan yang paling best sekali, kawaannya adalah duit yang keluar dari Malaysia tu, macam mana dia boleh keluar? Sebab benda tu dah terperangkap dekat Singapura contohnya, ataupun dekat Luxembourg, ataupun dekat Switzerland, ataupun dekat Amerika. Semua negara lain dia doing something. Kenapa kita belum ada buat something dekat Malaysia? Jadi kita akan serahkan, kita dah serahkan, dan insyaAllah sekejap lagi kita akan dengar apa respon daripada pihak Kabinet Bank Negara Malaysia. Terima kasih. Okey, reporters minta perhatian. Wartawan minta perhatian. Reporters. Ini apa ni? Memang kuat pun kasih isi dia tak nampak. Kalau boleh briefing scrum, ya, maksudnya kita nampak macam mana SOE dari basic. Kalau boleh cameraman, reporters yang ada sebelum berdiri kat depan. Supaya tak jadi macam yang biasa kita nampak dekat ROS, malam. Nampak macam it's just a briefing, bukan. Tapi kalau boleh, the PC will be here. So those who have the delegation. Okay. What is that? Yes. Jauh dah tadi dekat je. Maybe boleh ke belakang. Maybe ada yellow line. Tapi you all nampak tak? Ini sikit. Tak apa. Simpan kita. Tak. Blocking. Yeah, you should be with them. Or you stand at the back and front. No, it's to sit down official. Pandai kan? Member simpan, berdiri. Jual member. Ya, untuk ada dia bawa kereta itu. Nak aku bagi tahu semua orang bawa kereta. Wah, tak bumbung lah. Itu. Boleh lah. Pandai pun tak apa. Atap bumbung. Jauh, baik. Si Aman mula pun kalau kesian. Ni tadi ada jual lah. Hilang? Hah? Ada jual. Ni lah. Kebun. Utara. Apa buat sendiri lah. Ambil kepit ni ha. Kepit lagi ha. Apa tak boleh kita lah. Cari ni. Carousel. Carousel. Carousel ke? Ada 400. Tanya dia
dia nak tolak dulu? Dia memang fix. Tak kau nak ambil. Ada diskaun. Ada saya tak ambil. Oh yang tu fix tu ada tak meja. Macam mana? Boleh letak. Alim gitu. Kita try. Alim gitu. Banyak-banyak tu. Mental ke? Agak tak mampu nak bawa. Tepok jaga kiri sini. Isu dia nak kepit. Saya kepit ke sana. Nampak lagi nak pergi. Nanti kita pergi dalam ni Wadi. Dia minum dulu baru dia cabut. Kalau dia gaduh. Apa komisen ni ya? RM5 tu lah. 5, 10, 15, 20. Okey lah. Cepat aku makan sekali. Semalam baru letak ni. Ingat reporter tak datang. Letak ni mulut. Dan dia ada audio PC dia. Kalau dah okey nanti aku balik. Nanti aku buat je. Kita ambil. Dia dekat sini. 5 kaki. Saya ada nak buat live. Live untuk kau. Dekat aku. Ramai viewer. Stay apa je live. Hah? Ada agak hati. Agak hati. Dia lagi stay. RM5 tu lah. Kalau RM5 seorang pegamai dia elok boleh. Kau ingat bunga apa itu? Yalah BPBM. Tolong aku lah. Oi, mana? Satu je. Satu je. Kau gigi kan? Tak kamu dah. Gigi juga. Dia pun tak gigi pada nak. Kau tak ingat dia orang ni apa? Ayolah, kita senasib. Apa kau buat ni? Tadi kau sampai apa? Oh, tadi aku tiba pun sampai. Baik orang seksi je lah aku. Orang cepat pergi jalan. Oh. Weh, jangan Aku keluar 7.5 sangkut je orang. Live. Angah tapi lah, dah dengan live kau. Dengan live. Apa tadi tanya. Siapa ni? Iza. Angah ni Nah, ini yang kata boleh letak sini tak kacau orang. betul Dia letak kat tengah. Tak, kita nak tukar pakai ke ni. Kalau tak ilas kat sini. Boleh. Tadi internet. Tadi parlimen dia blok. Nah, standby ya. Ya. Kita belum nak ke depan. Oh, nak janganlah stay je lah di situ. Ya belum. Belum. Tak bumbung lah. Basah lebih semalam basah. Ayat. Ya. Lebih semalam basah. Mana ada? Belum ada. Apa tak ada? Hal tu tak ada. Sebab dia tak
Oh, demo kat TV tu. Itu demo kan? Boleh. Dah. Okey, okey. Patutlah tak berbelur. Dah. Potong-potong.